Syaqiq Al-Balakhi mengatakan, kami pernah memohon 5 perkara. Ini siapa nak orang kata kesenangan-kesenangan ini, take note benda ni. Kami pernah memohon 5 perkara dan mendapatkannya dalam 5 perkara. Kami mohon dijauhkan dari perbuatan dosa, lalu mendapatkannya dalam solat duha. Ini dipanggil ilmu yang dah diterai oleh para ulama. Ilmu tajribah ataupun tajarrubah, ilmu yang dah diterai. Maksudnya contoh ubat nak sampai kat kita, Panadol ke paracetamol ke apa ke, dia dah diuji dulu di dalam makmal, dia uji dekat tikus ke kat monyet ke apa ke, dia uji benda tu, nanti okey baru sampai kat kita ubat tu. Dia macam ni lah. Kadang-kadang ulama ni dia dah cuba macam mana cara untuk menjauhkan diri daripada dosa. Ulama ni kata, aku banyak salat duha ni berkesan, jadi dia sampaikan kepada kita. Faham dia bukanlah hadis daripada Nabi ataupun disebut dalam Quran. Sebab itu ada ilmu-ilmu yang tak sampai kepada kita secara direct daripada Al-Quran ataupun hadis, tetapi dia sampai kepada kita melalui para ulama. Kerana para ulama ni memang hidup dia mengabdikan diri dia kepada ilmu, kepada Quran, kepada sunnah, kemudian dapatlah dia punya kesimpulan. Itu dia sampaikan pada kita. Jadi senang, kita tak payah cuba dah. Jadi kata ulama ini, kami pernah mohon dijauhkan dari perbuatan dosa. Macam mana nak jauhkan diri daripada perbuatan dosa? Kemudian ulama ni kata, kami dapatkannya dalam solat duha. Jadi banyakkan solat duha, insya-Allah Allah boleh jaga kita daripada buat dosa. Kami memohon penerangan dalam kubur, lalu kami menemukannya dalam solat malam. Jadi nak mudah hidup dalam kubur, nak terang hati dalam kubur untuk menjawab soalan-soalan, banyakkan solat malam. Banyakkan solat malam. Kemudian kami memohon jawapan bagi mungkar dan nakir, lalu kami mendapatkannya dalam bacaan Al-Quran. Maksudnya kalau kita banyak baca Al-Quran, insya-Allah mudah untuk kita menjawab pertanyaan 2 malaikat itu. Kami memohon dapat menyeberangi sirat, lalu kami mendapatkannya dalam puasa dan sedekah. Untuk nak mudah menyeberangi sirat, titian sirat di akhirat nanti, sebelum nak masuk ke syurga itu, kena banyak puasa sunat dan sedekah. Kami memohon naungan arash, lalu kami mendapatkannya dalam khal